ada 6 gaya bahasa yang cikgu nak mengajar hari ni. Gaya bahasa pengulangan. 3 gaya bahasa sebutkan. Asonansi. Asonansi. Kedua, literasi. Okey. Terima kasih Fatih. Ketiga, anafora. Okey, terima kasih Nisha. Okey, kita tengok video ni. Okey, sebelum tu kita beritahulah dulu apa itu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pemakaian bahasa. Gaya bahasa terdiri daripada pelbagai jenis seperti personifikasi, semiri, metafora, aliterasi, hyperbola dan sebagainya, yang sering digunakan dalam karya-karya sastra seperti sajak, cerpen, novel dan lain-lain. Okey. Okey, apa itu gaya bahasa pengulangan? Gaya bahasa pengulangan adalah gaya bahasa yang mengandungi unsur-unsur pengulangan bunyi, suku kata, frasa atau bahagian ayat yang dianggap penting untuk menghasilkan kesan dan memberi tekanan dalam sesebuah konteks yang sesuai. Okey, mari kita belajar gaya bahasa pengulangan. Yang pertama sekali, boleh sebutkan nama-nama? Asonansi. Kedua, Anafora. aliterasi. Okey, aliterasi. Ketiga, Anafora. okey, keempat, Resolusi. kelima, Repetisi. repetisi. Keenam, Lima. okey, jom kita selami masuk gaya bahasa pengulangan. Pertama, asonansi. Asonansi adalah sejenis gaya bahasa pengulangan bunyi vokal yang sama dalam satu baris ayat. Yang kedua, terdapat 6 jenis bunyi vokal dalam bahasa Melayu, tetapi hanya 5 sahaja yang diberi penekanan, iaitu boleh sebutkan A, E, I, O, U. Okey. Okey, seterusnya gaya bahasa pengulangan aliterasi. Aliterasi ialah sejenis gaya bahasa pengulangan bunyi konsonan. Bunyi konsonan adalah selain daripada bunyi vokal yang sama, bunyi konsonan yang sama dalam satu baris ayat. Seterusnya anafora. Anafora ialah pengulangan kata pada awal baris. Responsi pula ialah pengulangan kata pada tengah baris. Seterusnya repetisi. Repetisi adalah pengulangan kata pada baris yang sama. Setakat ni faham lagi ke? Rima, boleh Miza bacakan? Lima, bunyi akhir suku kata pada tempat yang bersetentang antara dua baris atau lebih daripada dua baris dalam puisi. Okey, terima kasih Miza. Okey, jom kita terokai dunia gaya bahasa. Okey, pertama sekali, asonansi adalah, kalau kita tengok kat sini, contoh asonansi, banyak udang, banyak garam, banyak orang, banyak rakam. Apakah bunyi vokal diulang dalam rakam ini? Betul, pandai. Okey, yang kedua, aliterasi. Aliterasi ni pengulangan bunyi konsonan dalam baris. Kalau kita tengok kat sini, tak sungguh, tak melata, tak sungguh, orang tak kata. Pengulangan bunyi konsonan apa dalam ni? T. Okey, bagus.
bahasa. Orang memberi, kita merasa. Perkataan apa yang diulang dalam baris tersebut? Orang. Okey, pandai. Terusnya responsif. Responsif pengulangan kata pada tengah baris. Contoh, ada ubi, ada batas, ada budi, ada balas. Perkataan apa yang diulang dalam baris tersebut? Ada. Okey. Okey, repetisi adalah unsur pengulangan berlaku apabila perkataan, ungkapan, baris atau rangkap diulang dalam puisi. Dan kita tengok kat sini, lain ulang, lain kakinya. Lain orang, lain hatinya. Apakah perkataan yang diulang? Lain. Betul. Okey, seterusnya lima. Lima adalah bunyi akhir suku kata pada tempat yang bersetentang antara dua baris atau lebih daripada dua baris dalam puisi. Kalau kita tengok contoh kat sini, lain ulu, lain parang, lain dahulu, lain sekarang. NG dekat belakang ni mewakili AA. Okey, seterusnya. Okey, mari kita analisis fakta demokrat. Cikgu akan bahagikan kamu kepada dua kumpulan. Ini kumpulan pertama, ini kumpulan kedua. Okey, setiap kumpulan perlu menganalisis pantun ni dan berikan dan keluarkan 3 dari bahasa pengulangan, asonansi, aliterasi dan anafora. Cikgu bagi masa dekat kamu semua 2 minit. Okey, lagi 1 minit lagi. Yang kumpulan mana dah siap boleh angkat tangan. Cikgu nak 3 dari bahasa pengulangan saja. Okey, kumpulan Masura dah siap. Kumpulan ni? Dah siap juga. Okey, cikgu nak wakil daripada satu kumpulan. Kumpulan ni dahulu sebab dah siap cepat kan. Masura boleh Adira ke Fatih ke cikgu. Masura boleh bacakan. Pengulangan pertama asonansi, iaitu pengulangan vokal A. Betul. Yang kedua responsif, pengulangan di tengah baris. Betul. Boleh sebutkan. Lain ulang, lain kakinya, lain orang, lain hatinya, lain pengulangan di tengah baris. Anafora. Responsif. Responsif di tengah baris. Di hadapan anafora. Lain. Untuk ni kena. Yang kat tengah ni ke? Betul-betul. Lain ulu, lain parang, lain dahulu, lain sekarang. Anafora di awal baris. Okey, betul Masura. Okey, lain. Satu lagi? 3 dah. Okey. Terima kasih Masura. Cikgu. Terima kasih Masura. Okey, cikgu. Okey, kemudian ni pula. Cikgu nak 3 dari bahasa pengulangan. Disebutkan yang boleh. Yang pertama, perulangan asonansi dari bahasa asonansi, iaitu perulangan perkataan banyak yang diulang sebanyak 4 kali. Kedua adalah anafora. Perulangannya adalah perkataan lain pada awal baris. Yang seterusnya adalah aliterasi, iaitu perulangan huruf P dalam perkataan. Okey, terima kasih. Tepuk tangan. Okey, jom kita semak jawapan. Okey, betul lah yang kita lihat tadi yang kamu semua sudah bagi
tahu cikgu, banyak udang, banyak garam, banyak orang, banyak ragam. Kat pertama tu adalah asonansi, dan yang kedua tu pengulangan repetisi, dan ketiga tu lima. Okey, dan yang keempat tu responsi, ada upi, ada batas, ada budi, ada balas. Dan yang kelima orang berbudi, kita berbahasa, orang memberi, kita merasa. Yang tu anafora. Dan yang